Matematik tahun 3 muka surat 132. Kenal poligon sekata. Soalan 1. Labelkan bucu dan sisi lurus pada poligon. Soalan A. Kalau yang ini adalah bucu, yang tajam ni adalah bucu. Kalau yang ini adalah sisi lurus. Soalan B. Kalau yang ini adalah sisi lurus. Kalau yang tajam ni adalah bucu. Soalan kedua. Warnakan poligon dan ciri-cirinya. Lengkapkan nama poligon itu. Soalan A. Dekat sini kita ada 5 bucu, 5 sisi lurus. Bucu adalah yang tajam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi lurus adalah yang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah pentagon. Soalan B. Kalau yang ni ada 7 sisi lurus dan 7 bucu. 7 sisi lurus adalah yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bucu adalah yang tajam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini adalah heptagon. Soalan C. Kalau yang ini ada 8 sisi lurus dan 8 bucu. 8 sisi lurus adalah yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bucu adalah yang tajam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah oktagon. Soalan D. Yang ini ada 6 bucu dan 6 sisi lurus. 6 bucu adalah yang tajam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisi lurus adalah yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah bentuk heksagon. Jadi ini adalah jawapannya.